Saiz tayar original tak cukup lebar, tak cukup ngam dengan fender. Owner kata nak tukar lagi lebar. So hari ni kedai Wan Cina datang sebiji kereta BMW. Harga dia yang boleh beli Lamborghini ataupun Ferrari. Kereta apa? Kereta M8 competition guys, okay? Dia datang nak tukar 4 biji tayar. Depan kita pakai saiz sama, 285, 35, 20. Belakang original dia pakai 295, 35, 20. Tetapi Wan Cina recommend dia pakai 305, 35, 20 sebab owner kata dia nak bagi keluar sikit, bagi nampak lagi miti, cantik sikit, bagi lebar, bawa lagi stable, performance lagi sedap. So tayar lebar dia sama macam besar kepala Wan Cina. Memang besar gila lah, okay? So jom kita tengok hasil dengan juga proses pemasangan tayar ni atas kereta ni macam mana guys. Okey, korang boleh nampak 305 ni dah besar. So dia lagi ngam dengan fender dah. Memang nampak lagi gemuk sikit, lagi stable kereta ni. Performance memang mantap. Okey, kereta ni yang laju memang kena pakai tayar lebar sikit bagi stable dengan juga pegang kereta ni. Okey, so inilah hasil selepas M8 ini dipasang dengan depan 285, belakang 305 Pilot Sport Cup 2. Tayar yang mahal dengan juga performance tune. Okey, kalau korang suka video ini, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.